Apa hukum tok lelaki panggil kepada bini ya mami? Lepas tu bini panggil kepada tok lelaki ya abah. Apa hukum ya? Jadi apa dah? Jadi zihar. Kalau jadi zihar tu dia kena iringi dengan tolak kah? Iringi dengan tolak. Kalau dia jadi zihar, para jom ambil mula. Kalau dia tak iringi dengan tolak, dia kena bayar kafarah zihar. Apa ni? Tok lelaki panggil kepada bini ya mami. Supaya anak panggil dah. Bini panggil tok lelaki abah. Ya lelaki bini ya nikah pak. Lepas tu boleh ada anak dah seorang, dua orang, tiga orang ikutlah. Payah je anak ya panggil ke hati mami. Panggil ke hayat abah. Apa tu bini panggil ke tok lelaki abah. Tok lelaki panggil ke bini tu mami. Ya nak tanya, kata kena bayar fidyah, kena bayar. Bukan fidyah, kafarah. Fidyah nu. Kafarah. Kena bayar kafarah. Kafarah ni mana perap? Kena bayar kafarah zihar dak. Nak bayar kafarah zihar dak zihar, ya kan di masalah zihar dak. Kalau dia di zihar, ia tak ada iringi dengan tolak dah. Ia kena bayar kafarah zihar. Kami itu dah boleh tidur dua kan ni. Nak bayar kafarah zihar. Dah lepas zihar. Lepas tu, panggil zihar hal gini. Tok lelaki panggil kepada bini tu mami tu, ya hikayat panggil anak panggil dah. Bini panggil ke tok lelaki ya abah tu, ya hikayat anak panggil kepada tok lelaki ya tok abah tu. Pasal hikayat lagu tu dah ada zihar. Ya zihar ni, tok lelaki tashbih juzuk bini dengan juzuk mahram ya, sama ada mak ya, kakak ya, ikutlah. Mahram ya, orang hari nikah tu. Ya tashbih. Hidup nga bini ya. Dia kata kepada bini ya. Jarimu sepengah jari makku. Biasa masalah zihar ni belakang. Dia kata kepada bini ya berlaku masa Nabi. Belakangmu sepengah belakang makku. Tu asal zihar tu. Dia salah kata aku tu dah. Maka dia kena berlafaz tolak. Aku tolakkan dia. Apa rajak melek? Dia ada iringi tolak, maka dia kena bayar kafarah zihar. Kalau tak bayar kafarah zihar tak boleh hidup duduk. Ini dah asal zihar ni hikayat. Ya banyak dah ada hikayat ke ni. Tak laki do. Mami ya tu. Mek anak ni. Panggil mami. Abah ya tu mek anak ni. Tetaplah tu bini panggil kata laki. Kita ada asal zihar tu ya hikayat hak perkata ya hikayat panggilah anak dia panggil terhadap mak ya atau terhadap pok ya tu. Dia ada zihar. Bila ada zihar tak kena ya kafarah lah.